Okay guys, pagi-pagi ni kita jalan-jalan di Zakopek guys. Tu kita tempat kediaman kita guys. Yang itu tempat kediaman kita. Kita nak jalan-jalan di Zakopek guys. Pagi ni guys, pagi. Tengok tak ada orang. Tapi sejuk oh guys. Tengok guys, suasana pagi kat sini. Ada renyai-renyai hujan guys. Morning. Tak ada orang. Mungkin dia sejuk lah guys. Orang tak keluar ke apa. Tu kedai roti dah guys. Jual roti. Dah lah kedai roti dia. Depan tu gereja pada guys. Apa tu? Tu gereja dia. Kedai belum buka lagi lah time ni. Kau berapa dia punya kedai buka? Hujan renyai-renyai guys. Cantik tu. Itu kan. Apa buat daripada kayu semua tu kan. Tu gereja je kan. Kedai makan ni pun belum buka lagi kan. Tengok. Kebab pizza. Okey, belum buka lagi. Tengok sungai dulu guys. Bersih sungai ada guys.
Sekarang ni pukul mai lebih ya guys. Atau sini lah. Tapi tak ada orang. Hari Sabtu pula ni. Kau berapa dia orang ni keluar? Dia punya gerai pun mulai buka. Baru nak buka. Hari Sabtu ni. Aduh, apa bau tu? Bau sedap je kan? Saya ada cium bau sedap kan? Non. Je sais pas, ça peut s'en donner. Ani paras minum namanya apa? Baru nak buka guys. Kulit tapi oh, hujan lah guys. Beberapa hari kita sini, baru hari ini hujan guys. Beli topi tadi guys. Topi derang ni. Kulit ni kan 70 duit mereka guys. Jadi kita dalam 70 lebih lah. Tengok sungai dia guys. Ni sungai lain guys. Tadi sungai lain. Ni sungai lain. Baru. Oh. Baru nampak ada orang guys. Hujan. No. Kita jalan-jalan je guys. Oh, itu tempat dia jual buah-buahan guys. Oh, strawberry banyak juga sana guys. Baru. Sorry? How much? 2 kilo. Raczej 1 kilo, a pakiet 2 kilo. Dla Ciebie? Oh, baru mana? Mana pun orang mana? 1 kilo dia ambil nah. Dobrze. Kita beli strawberry dengan cherry guys, ada dua ni. Strawberry and cherry. Sekilo 20. Duit derang lah. Duit kita dalam 20 lebih lah. Sekilo. Ini pun sama juga. Limit kah? Okey. Ito, ano yung pena ka? Limit. Mandre train. This one. Gruszka, How much? 1 kilo.
Ini yang kita beli guys. Buffet dia. Ini Blueberry. strawberry. Okay lah, kita cuba rasa buah dekat sini guys. Tak juga apa-apa mahal dia kan. Sebab kawasan dia kan. Sampai tempat kita dah mahal lah kan. Okay, kita jalan-jalan lagi guys, tengok apa yang ada. Okay guys, masih hujan lagi guys. Tapi kita dalam kita punya bilik dah sekarang ni guys. Guys, homestay dia macam ni guys. Ini semua homestay tu guys. Yang itu kan homestay, itu pun homestay, semua homestay tu. Dan kita lah tempat kita ni. Kita nak check out hari ni guys. Pukul 10 pagi kena check out. Kita nak pergi ke destinasi lain guys. Kita dah pack barang kita dah nak check out guys. Ya, ini yang buah yang kita beli tadi guys. Kita nak keluar dah. Seterusnya kita nak pergi ke stesen kereta api dia guys, untuk meneruskan perjalanan kita ke tempat lain. Okay guys, beginilah suasana tempat tidur kita guys. Dekat satu bangunan ni banyak dia punya bilik guys. Jadi kita sewa bilik lah kira dia. Kita ada dua bilik guys. Nombor 5 dengan nombor 6. Kita duduk nombor 6 tadi. Jadi kita check out lah sekarang, nak jalan. Nak pergi ke Rocklow guys. Pakai kereta api 7 jam. Daripada Zakopek pergi Rocklow. Kereta api 7 jam. Mana kereta api kita pukul 1 sampai sana dalam pukul 8 malam. Tapi tak apa, malam ini pun cerah lagi guys. Jadi kita turun dulu. Masih renyah-renyah lagi kat luar tu guys. Oh, masih hujan lagi. Jadi kita pakai PP sewa lah kan kot. Tak tahu pakai apa kita nanti.